Okey, baiklah semua. Seperti yang minggu lepas, anda semua telah dapat tugasan iaitu melukis pos, memenuhkan satu ruang kanvas dengan melukis pos kan. Tak kisah sama ada pos lelaki ataupun pos perempuan. Jadi pada hari ini saya juga akan melakukan perkara yang sama iaitu memenuhkan kanvas ini dengan melukis pos. Jadi anda semua boleh lihatlah macam mana cara satu demi satu saya melukis pos. Banyakkan kali mencuba untuk dapatkan pos yang tepat. Itu tips yang paling penting lah. Jangan kejar untuk jadi cepat, untuk cepat melukis tu kendian punya cerita. Yang penting adalah banyakkan cuba supaya kita dapatkan poster yang tepat dan betul tu. Termasuk kedutan-kedutan baju tu kan, kita kena praktis sekali buat mana kedutan yang sesuai. Jangan letak terlalu banyak kedutan lah untuk lukis komik ni supaya nampak lukisan tu lagi kemas. Cukup sekadar ianya membantu untuk menampakkan pose tu lebih dinamik. Kita buat satu-satu. Okay, jadi kat sini kita dah ada 2 contoh, 1, 2, 3, 4 contoh. Okay, kali ni pula adalah lukisan pose menggunakan perspektif fish eye view, iaitu pandangan daripada bawah. Tengok. Okay, macam ni sebelum ni saya memang biasakan menggunakan bulat-bulat tu pada sendi-sendi, iaitu pada bahu, siku, lutut dan badan-badan yang lain, untuk memudahkan saya mengagak kat mana jarak antara satu tubuh badan tu, antara lengan dia dengan siku dia macam mana tu, untuk mengagak jarak lah. Banyak kali mencubalah, banyakkan sentiasa berlatih dan mencuba supaya kita dapat pose yang sangat tepat. Okay, salah satu contoh dia saya lukis watak Spiderman. Okay, tak rasa tak sesuai tu, kita tukar. Banyakkan kali mencuba sampai kita rasa biasa. Macam saya sendiri dulu pun saya selalu tekap daripada komik Naruto kan. Memang saya minat komik Naruto, walaupun sampai sekarang saya tekap lah semua pose aksi dia untuk saya biasakan dengan anatomi dia tu. Lama kelamaan saya dah hafal dah anatomi pergerakan dia macam mana sesuai. Jadi kat situ cara saya berlatih lah dengan cara menekap. Tak salah pun menekap ni, bukannya tanda yang kita ni lemah, tapi sebagai cara untuk kita perbaikilah kelemahan diri kita. Okay, kali ni pula kita lukis pos wanita. Perempuan ni dia punya tubuh badan lebih lemah lembut lah. Jadi kita kena nampakkan lengkut-lengkut badan tu kena ada. Tapi tak semestinya kita kena buat, ni bentuk asas lah. Tak semestinya kita kena nampakkan betul-betul bila dalam lukisan tu nampak lengkut-lengkut. Macam tak baik lah kan, tak elok lah, tak manis lah kan. Cuma kita untuk memahami tubuh badan tu macam mana dah cukup lah. Okay, kali ni kita tukar pula. Daripada tangan dia menahan badan, kita tukar tangan dia sedang buat research. Macam mungkin ni pelajar kolej kan, tengah buat catatan atau tengah menulis sesuatu sambil membaca. Banyakkan buat rujukan. Macam saya sendiri pun kadang-kadang buat rujukan daripada komik misi sebagai contoh, untuk memudahkan saya lah. Okay, siap 2 wanita. Okay, nampaknya masih ada lagi ruang kat situ. Kita cuba sebaik yang mungkin untuk padatkan kanvas ni. Kita lukis banyak lagi. Kita penuhkan kanvas ni dengan pose-pose yang sesuai. Okay, kali ni kita lukis lagi watak perempuan. Sebab saya sendiri sebenarnya masih lagi dalam proses berlatih untuk melukis pose wanita. Sebab saya memang lemah juga, jarang lukis perempuan. Kali ni perempuan ni tengah betulkan tudung dia pula, nak kasi tegak kan. Jadi dia tengah betulkan lah nak tudung dia tu kat atas tu. Kedutan tudung dia tu pun kita kena belajar lah. Tak payah nak terlalu banyak sangat kedutan, macam rasanya lagi menyemak kalau banyak-banyak, terutama dalam melukis komik ni. Sebab kita kalau terlalu banyak sangat kedutan tu macam boleh memberatkan pandangan kita, macam terlalu banyak nak fokus. Kurangkan line, jadi kita boleh baca ni sekali imbas. Okay, masih ada lagi ruang, jadi kita penuhkan. Kali ni dia main telefon pula, atau main game macam bosan je kan kalau biasa-biasa. So kita buat dia macam main Pokemon Go. Okay, kat sini kita dah dapat penuhkan lah. Semua canvas kita dah penuh dengan pose. Sekian, terima kasih.